Alright. Gudang baru siap daripada tembok. Okay, ni gudang pertama. Keluasan 10,000 square feet, lebih-lebih sikit. Maklumat lanjut kita akan sertakan dekat kita punya template lah. Okay, boleh tengok. Daripada depan ni sampai ke belakang ni 100 kaki lebih. Okay, daripada dinding sana ke dinding sana lebih kurang 80 kaki. Tinggi dekat sini 36 kaki dan maksimum dekat tengah tu 46 kaki. Dia punya elevation tu 10 kaki lah kena ikat dia. Right. Sangat luas kan, comel. Dekat bawah ni kita ada satu office. Okay, situ tandas. Dekat dalam office ni pun ada satu tandas. Okay. Shutter dekat belakang. Dekat tepi ni kita ada satu-satu. Macam dia ni semi-D. Kila semi-D. Maksudnya dekat sini satu gudang, dekat sebelah pun ada satu gudang. Dan dua-dua kita nak sewa. Alright. Sertakan video untuk dua-dua unit sekaligus dekat sini dah. Okay. Segala maklumat yang tak ada dalam video ni you boleh tengok dekat kita punya copywriting. Floor loading ko gapo ko semua ada belakang. Jom kita tengok untuk gudang yang sebelah. Okey, dekat depan ni pun dah siap awning. Okey, dan ni adalah untuk gudang yang sebelah dia. Yang ni kecil sikit, 9,000 lebih. Okey. Daripada dinding tengah ni sampai ke sebelah sana lebih kurang 76 kaki. Pun sama, ada bilik office dekat situ, satu toilet. Dekat luar ni kita ada dua toilet. Okey. Ketinggian pun sama. 36. Tengah ni maksimum 46. Okey. Sangat comel kan. Luas comel. Ya, ada bisnes yang nak tempat production kau, tempat simpan barang kau kan. Okey, boleh mari sini. Tengok. Kalau kena naik mata jalan, jom kita tengok belakang sikit. Alright, ni dekat bahagian belakang ada satu pagar. Sini pagar ni kalau ikut owner dia akan buat baru balik. Semua orang buat, kita buat baru balik, kita mungkin buat so lah. Okey. Naik tempat sapu pun siap mozaik belakang dah. Ni jalan ni semua kita semua akan buat baru balik. Kita akan head belakang, kita ketam balik-balik macam ni. Okey. Ada lebih kurang 30 ke 40 kaki lagi lah ekstra dekat belakang ni. Dekat depan sana kita ada lebih kurang 50 kaki daripada depan pintu pagar ni, pintu shutter gudang ke pagar lebih kurang 50 kaki. Alright. CF masih dalam proses. Dia punya proses. Nak siap tu tak lama dah. Nanti kena kita akan update dekat kita punya copywriting lah. Okay, jadi kalau you perlukan maklumat apa-apa berkenaan unit ni, nak tahu apa-apa lagi tak, CF ko, keluasan betul ko, floor plan lagu mana ko, boleh contact agent PropNex kita secepat mungkin. Right.